Malaysia Aviation Group, MAG, melaporkan untung bersih sebanyak 54 juta ringgit bagi 2024, menandakan tahun ketiga berturut-turut keuntungan operasi positif kepada 113 juta ringgit. Syarikat Penerbangan Nasional itu berkata, prestasi tersebut direkodkan lagi melalui perolehan sebelum faedah, cukai, susut nilai, dan pelunasan, EBITDA, yang kukuh sebanyak 788 juta ringgit yang mampu dicapai walaupun masih ada berdepan masalah operasi. Situasi itu mengurangkan kapasiti sebanyak 18%, namun ia mengekalkan baki tunai kukuh mencecah 3 bilion ringgit pada 31 Disember 2024 tanpa ada sebarang suntikan modal daripada pemegang saham utamanya, Khazanah Nasional Berhad, sejak Oktober 2021. Pemotongan kapasiti didorong oleh faktor gangguan rantaian bekalan yang memanjangkan tempoh masa penyelenggaraan dan isu kelewatan dalam penghantaran pesawat baharu, kata MAG dalam satu kenyataan, telah berjaya diselesaikannya dengan baik. Keadaan ini memberi kesan kepada pendapatan setahun penuh kumpulan yang berjumlah 13,67 bilion ringgit. Marginal 1% penurunan tahun ke tahun berikutan, peningkatan 6% dalam kilometer tempat duduk tersedia, katanya. Pada 2024, MAG dan anak syarikat meraih pengiktirafan global yang ketara untuk produk dan perkhidmatan. Malaysia Airlines dianugerahkan status Apex 4-Star Major Airline dan disenarai antara 10 teratas untuk kru kabin terbaik dunia oleh Skytrax, katanya. Malaysia Airlines tambah kumpulan tersebut turut naik ke tangga 39 berbanding hanya kedudukan ke-47 sebelum itu dalam ranking syarikat penerbangan terbaik dunia selain menerima anugerah untuk kategori santapan dalam penerbangannya. Sementara itu, pengarah urusan kumpulan, Kapten Datuk Izham Ismail, dalam kenyataan itu berkata, tahun lalu menjadi bukti daya tahan dan komitmen MAG terhadap pertumbuhan dan kemampanan semasa menghadapi cabaran operasi, apabila bukan sahaja mengekalkan keuntungan, tetapi memastikan ia berada kedudukan strategik masa depan.